Mana rekod tak payah. Tak ada. Tengok. Nak? Tengok imej-imej. Yang tu adalah gambar biasa ni. Tengok lah. Bilik. Saya bukan rekod. Ambil lah. Saya suka ambil. Biasalah. Saya suka ambil. Eh. Saya suka ambil. Mana boleh biasa? Mana boleh biasa? Saya suka ambil. Kita pergi balai. Jom kita pergi balai. Sabar. Kita pergi balai bang. Kita pergi balai. Saya nak tengok. Pasal apa nak rekod bang? Pasal apa? Bukan rekod. Lepas tu, Gambar. kenapa ambil gambar Kau saya? tak suka delete. Kenapa ambil gambar saya? Kau tak suka delete. Delete je. Memang saya tak suka lah. Saya perempuan. Saya bukan nak pakcik. Saya bukan family pakcik. Biasalah. Sekarang kita pergi balai. Rekod. Sekarang kita pergi balai. Tak. Kalau tak delete. Awak yang gatal senyap nak ambil gambar-gambar orang ni. Sekarang pergi balai. Jom. Bawa ingat Sekarang Tuhan. kita pergi Allahu balai. Akbar. Jom kita pergi balai. Tak ada kerja kena rekod orang. Balai. Tak mahu cakap banyak. Hei, tak mahu cakap banyak. Sat. Weh. Aku. Tak. Kahwin tak ni? Sekejap aku osek Osep apa? Bodoh lah ha ni buat osep apa? Ha aku rekod Jangan rekod. Aku rekod. Memang aku rekod. Okey, kita Gila balik. aku. Hei, tak mahu cakap banyak. Tak mahu cakap banyak. Jom kita balai. Aku. Kahwin tak ni? Sekejap aku osek Osep apa? Bodoh lah ha ni buat osep apa? Ha aku rekod. Memang aku rekod. Gila aku. Ayat hujung dia tu aku tak berapa nak faham. Aku share, aku op share. Sat. Weh. Aku. Kahwin tak ni? Sekejap aku osek Osep apa? Bodoh lah ha. Aku honestly aku tak faham apa benda yang dia basically macam dia cakap tadi tu. Aku tak faham kenapa dia kata biasa. Saya bukan rekod. Ambil lah. Saya suka ambil. Biasalah. Saya suka ambil. Eh. Pasal aku ambil mana boleh biasa? Mana boleh biasa? Apa maksud dia biasa? Adakah maksudnya sekarang ni dia memang biasa buat benda macam tu? Dan apa sebenarnya yang dia boleh buat? Apa benda yang dia boleh dapat bila kata dia buat benda ambil gambar macam tu? Takkan macam kau ambil gambar tu lepas tu kau hantar pergi dekat apa nama tu ChatGPT untuk untuk feed ChatGPT, so ChatGPT akan bayar kau per image macam shutter speed, bukan shutter speed, apa benda tu, shutter stock. Ke kau ambil gambar tu sebab kau nak buat santau, kau nak buat minyak dagu, lepas tu bagi dekat orang yang dekat dalam gambar tu, dia jadi macam angau-angau dengan kau, macam tengah ingat kau benda semua ke macam mana? Kau ingat apa? Ini zaman 40-an, 50-an yang kau nak percaya yang kau nak buat benda-benda macam ni? Ya. Takkan kita nak kena husnuzon. Dia buat benda macam ni sebab dia rasa, wife aku ni aku rasa kenal kot akak ni kot. Tak apa aku ambil gambar dia kejap. Aku nak hantar dekat wife aku, tengok wife aku, ini betul ke kawan lama wife aku? Habis tu apa? Takkan kau nak buat program jejak kasih antara wife kau dengan kawan lama dia? Ke macam mana? Kan. Tapi memang betul-betul sangat-sangat memalukan lah bila kata kau buat benda macam tu dekat public, dekat depan orang semua. Kalau tengokkan gaya, tak tahulah, aku tengok macam dah biasa je buat kan, macam muka macam tak ada tak ada rasa perasaan terkejut ke cuak ke apa ke. Siap boleh pula cakap biasa. Maksud dia apa? Biasa semua orang boleh buat macam tu ke apa? Betul lah biasa orang buat, tapi orang buat tu dengan kawan-kawan macam kau ambil apa, kau post. Tak apa lah, ni tolong ambil gambar aku nak posing jap. Itu biasalah. Macam kau buat ni kau bukan biasa, kau tak kenal pun akak tu. Betul. Macam mana kita nak make sure kenderaan yang kita book tu selamat? Of course, kita kena make sure servis tu dapat endorsement daripada APAD. Dan sebab inilah korang kena pilih Maxim sebab Maxim dah pun diiktiraf oleh APAD. Dan aku baru lepas kenyit mata dengan tim Maxim yang mana Maxim berbesar hati untuk bagi korang, sahabat-sahabat aku dekat Donivel Channel, RM30 bonus kalau kata korang register kod promo Donivia dekat apps Maxim. Cara nak redeem pun senang, korang download Maxim apps, pergi ke menu, lepas tu tap promo code, lepas tu type Donivia, make sure semua huruf besar, lepas tu activate, settle. RM30 je? Mana cukup banyak tu sayang? Tak cukup? Tak apa, fine. Aku tambah lagi. Setiap kali bila kata korang gunakan bonus yang aku bagi tadi tu, setiap kali itulah korang akan dapat 10% diskaun lagi untuk setiap tempahan korang. Nak jimat, nak selamat, Maxim pilihan tepat. Halo? Hello B, awak kat mana ni? Saya nampak location awak kat Maxim Awak dengan siapa? Awak pergi mana? Awak buat apa kat situ? Baik awak beritahu saya sekarang. Awak kat mana?
Nampak tak? Dia punya selamat tu sampaikan orang tersayang kita pun boleh tahu location kita dengan location sharing yang ada dekat Maxim Apps ni. Aduh, matilah aku tidur luar malam ni. Ni rasa ni kalau kata check lagi galeri phone ni, entah apa-apa benda pula yang kita jumpa nanti, ya tak? Ya. Apa pun, dari sudut perspektif lain, kalau tengokkan gambar yang dia ambil, secara etikanya memang biadab lah. Itu tak boleh nak nafikan. Cuma, adakah benda ni mampu untuk heret individu ni ke balai polis? Wallahualam. Itu aku tak pasti. Kalau kata, let's say ada elemen-elemen sexual harassment yang boleh ditimbulkan, mungkin lah kot. Apapun, semoga isu ni dapat diselesaikan dengan baik dan pada kita semua, benda ni boleh jadi peringatan dan juga pengajaran. Kalau kata suka dengan someone tu, macam dalam situasi ni dekat kedai makan kan. Abang ni, apa salahnya kalau kata belanjalah family tu makan. So at least walaupun tak dapat nak memiliki, dapat melihat senyuman manis pun dah cukup baik dah. Betul tak? Aku ada check balik social networks, wanita yang dirakam ni. Dia yang awal post video yang aku share dengan korang tadi tu. Tapi dia punya social networks dia dah pun private. Wallahualam lah, aku tak pasti kenapa. Dan aku tak pasti juga sama ada benda ni dah escalate pergi ke pihak berkuasa ataupun orang selesai tepi ni semua ke. Wallahualam. Kalau kata let's say ada update yang terbaru, aku akan share dengan korang pasal benda ni. Cuma satu pengajaran yang kita boleh dapat dekat sini, tak payah nak jadi creepy sangat lah. Orang kata kalau dapat tengok sekali imbas, itu rezeki. Kalau kata dah tengok sekali, dah tengok 2 kali, 3 kali, itu dah jadi geli. Betul tak? Betul. Dan akhir kata pepantun, nak buat tanda merah, boleh saja guna pen. Benda mudah jadi susah. Buka saja link VPN. Jangan ikut benda macam tu lah. Dan akhir pantun pula. Dan kalau korang suka konten dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching. Have a nice day. Assalamualaikum. Aku tak sangka aku akan rasa excited dengan purchase aku kali ni. Ini kipas camping yang ada banyak fungsi. Pertamanya, of course, untuk mengipas lah. Nama pun kipas camping kan. Dia nak kipas kemas. Kipas ni ada 4 level speed yang kau boleh adjust. Kipas ni juga boleh rotate, so tak adalah macam korang berebut dengan member-member ataupun bini-bini korang. Bini-bini pula. But anyway, korang juga boleh adjust kipas ni dari pelbagai arah. Tak kisahlah sama ada dekat kiri kanan ataupun dekat atas, dekat bawah benda semua. Dan korang boleh set time selama mana korang nak kipas ni on. Kedua, kipas ni juga dilengkapi dengan LED light dengan 3 level of brightness yang mana memang puas hati gila dia punya lampu dia. Kalau kata korang nak gunakan kipas ni untuk buat konten pun tak ada masalah. Kipas camping ni ada bateri sebesar 20,000 mAh yang mana korang boleh pakai kipas ni selama 60 jam untuk speed biasa dan 14 jam untuk high speed. Kipas camping ni juga ada remote control untuk memudahkan kita adjust kipas ni. Tak kisahlah sama ada korang nak adjust kipas ataupun korang nak adjust lampu. Jangan main-main sebab kipas ni juga boleh jadi emergency power bank untuk barang-barang elektrik korang, especially of course phone korang. Harga dia sumpah murah tapi fungsi dia sangat-sangat berbaloi kalau kata korang nak guna, tak kisahlah dekat mana korang berada. Cumanya penggunaan dia mungkin berbeza mengikut situasi lokasi yang korang berada. Contohnya kalau kata korang berada dekat tanah lapang, mungkin korang takkan rasa sangat dia punya kipas kalau kata korang kongsi. Tapi kalau kata korang sorang-sorang je, no problem lah insyaAllah. Siapalah Donivia Channel tanpa memanda bendahara. Bendahara. Salam penghargaan! Terima kasih Hulu Balang Donivia Channel. Terima kasih anak kampung Donivia Channel.